Kerajaan kata poket kering tetapi boleh pula lantik syarikat swasta sebagai ejen kutipan transaksi JPJ. Demikian ungkapan seorang pemerhati membangkitkan pelbagai persoalan susulan isu yang hangat diperkatakan berhubung lantikan syarikat swasta Ramsul Group Berhad secara rasmi dilantik oleh Kementerian Pengangkutan sebagai ejen kutipan yang diberi kuasa oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Sinis pemerhati rakyat yang masih diperah dengan cukai-cukai baharu kini ditambah satu lagi cukai lain melalui ejen seolah-olah rakyat pula dibantu untuk terus menyumbang. Justru siapa yang untung, syarikat swasta atau rakyat? Pemerhati mempersoal sinis adakah lantikan itu mendapat kelulusan kabinet, mengapa tidak ada tender terbuka. Sebaliknya, tahu-tahu ada syarikat swasta dilantik rasmi oleh kerajaan melalui JPJ. Soal pemerhati lagi, apa keperluan melantik pihak ketiga bagi tujuan itu, melainkan mahu kerja mudah, membiarkan rakyat membayar komisen mereka dan berapa pula komisen diperoleh syarikat itu. Sindirnya lagi di mana ketulusan yang dilaungkan kerajaan hari ini. Kata pemerhati, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan 1, Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke dituntut memperjelas semua persoalan dibangkitkan rakyat. Jangan nanti jawapan pun perlu ejen untuk kutip. Pemerhati mengingatkan sekali lagi, gelombang pilihan raya negeri ke-17 PRN17 Sabah boleh berlaku di Semenanjung sekiranya kerajaan tidak mengutamakan suara rakyat hari ini. Terdahulu, pengarah urusan kumpulan Ramsul, Datuk Clementine, berkata Ramsul Group Berhad melalui anak syarikat milik penuhnya Rider Gate Sendirian Berhad dilantik menjadi ejen kutipan JPJ. Syarikat itu berkata rakyat Malaysia kini boleh mengakses platform perkhidmatan yang digital sepenuhnya, mudah dan selamat untuk transaksi penting JPJ termasuk pembaharuan lesen kenderaan bermotor, pembayaran saman trafik dan pindah hak milik kenderaan dengan caj nominal bagi setiap transaksi.